Apa pendapat anda jika anda sebagai seorang warisi mati yang diwajibkan bayar cukai tertunggak LHDN? Baru-baru ini ada seorang lelaki dengan nama samaran Sa'ad Abi Waqqas mengeluarkan pendapatnya berkenaan cukai. Apa kata-kata beliau pasal cukai? Kalau nak tahu, sila tengok video ini sampai habis. Aku nak tanya tahu sebagai rakyat lah, cukai ni kan haram. Kenapa mereka kata wajib bayar? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu yang cukai ini haram. Dan Nabi Isa AS bila turun nanti, salah satu tugas Nabi Isa AS adalah menghapuskan cukai. Adakah orang-orang atasan tak tahu akan hal ini atau terlalu ikutkan sistem barat pada hari ini? Hari ini, manusia berani kata wajib pada sesuatu yang Allah tak pernah wajibkan. Bila manusia buat sesuatu yang Allah tak wajibkan, jadi wajib, ini bukan perkara kecil. Ini soal akidah. Ini soal siapa yang berhak menentukan hukum hakam. Cuba tengok artikel hari ini. Isu cukai sampai orang mati pun belum selesai. Waris pula dipaksa untuk tanggung beban. Cukai dijadikan sistem wajib, bukan sekadar sumbangan, bukan sekadar pilihan. Dan bila rakyat bertanya, ini satu bentuk kezaliman. Jawapannya, ini kan demi pembangunan dan ini kan kerana undang-undang. Pembangunan untuk rakyat atau untuk orang-orang yang tertentu yang dapat projek yang berbilion-bilion ringgit dan menikmati pembangunan hari ini bukannya rakyat, tetapi penguasa yang bersenang lenang di atas tiket dasar VVIP. Sedangkan rakyat dizalimi, kena paksa bayar hutang-hutang negara yang buat pinjaman untuk membina pembangunan bukan dari tekak rakyat, tapi tekak penguasa. Sepatutnya nak buat apa-apa kena tanya rakyat dahulu. Sebab duit ini semua adalah duit rakyat. Yang menanggung hutang-hutang adalah rakyat. Jika rakyat tak reda, anda penguasa akan diazab dekat neraka nanti. Dan sekarang ini diwajibkan pula kena bayar sampai keturunan mereka kena tanggung perkara yang mungkar ini. Dalam Islam, perkataan wajib bukan main-main sebab perkara wajib, haram dan halal ini semua datangnya dari Allah, pencipta seluruh alam, pencipta kepada manusia. Semua ini hak Allah, bukan hak manusia, bukan hak kerajaan, bukan hak sistem British ini. Bila manusia mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mewajibkan apa yang Allah tak wajibkan, itu bahaya kepada iman. Inilah tandanya seseorang itu mengaku diri dia Tuhan sebab mengubah hukum Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW memberi amaran keras tentang pemungut cukai. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, mereka yang memungut cukai tempatnya di neraka. Cukai hanya dikenakan kepada orang kafir yang dinamakan jizyah. Dan cukai juga boleh dikenakan kepada hanya orang kaya sahaja jika negara itu terlalu miskin. Korang kena faham, haram jika cukai dikenakan ke atas orang miskin. Orang Islam bukan bayar cukai, tapi orang Islam bayar zakat. Disebabkan sistem Firaun moden hari ini, orang Islam kena bayar zakat, kena bayar cukai. Maka ramai orang Islam dizalimi atas undang-undang hawa nafsu manusia pada hari ini. Adakah kita merdeka? Kita tak merdeka sebab hingga hari ini kita masih menggunakan sistem British, bukannya sistem Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, kenapa Nabi SAW keras mengenai cukai hingga pada hari ini? Sebab cukai ni zalim, ambil harta tanpa kerelaan orang miskin, menekan orang miskin. Sistem ni Nabi SAW bagi tahu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sistem cukai ini ia sebenarnya mengkayakan orang yang membuat sistem, mengkayakan pemimpin, mengkayakan orang kaya, bukan kebaikan kepada umat Islam. Sistem cukai ini, dia menindas. Dan orang kaya dalam sistem cukai ini, mereka ada 1000 cara untuk melepaskan diri dari cukai. Contohnya lah, mereka boleh buat NGO ataupun yayasan untuk melepaskan diri mereka dari dikenakan cukai. Macam Bill Gates buat. Islam tak menolak pembangunan, tapi Islam menolak kezaliman. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan sekadar isu ekonomi. Ini mengenai fitnah akhir zaman. Mengenai fitnah Dajjal. Sistem penjajah dahulu
Sistem British dibina atas cukai, hutang dan tekanan. Hari ini sistem tu diwarisi, dijadikan normalisasi, dan malangnya umat Islam terbiasa ditindas tanpa mereka sedar. Inilah yang Nabi SAW sebut, kezaliman jadi biasa, dosa jadi sistem, kebenaran jadi pelik. Ini bukan ajakan untuk melawan, tapi ini ajakan untuk kita sedar kepada rakyat, fahami agama, bezakan hukum Allah dan hukum manusia. Jangan diam bila dizalimi. Kepada pemimpin, takutlah pada Allah.